Saya Lock. Saya adalah seorang komposer, seorang penulis, seorang penggubah, dan saya daripada kumpulan Monolog. Malasnya nak fikir, sudah bosan untuk mencuba, setiap malam berzikir. Kita sedang menjalani pergambaran ataupun rakaman bertempat ataupun location recording di Kampung Delima ataupun lebih dikenali dengan nama Kampung Batu. Kalau kau hamba wang ringgit. Sebab Kampung Batu ni sebenarnya ni rumah pusaka, rumah arwah datuk saya. Kemudian diturunkan kepada keluarga saya. Lepas tu telah ditinggalkan untuk seketika kerana dah tak cukup tangan nak jaga. Saya berminat untuk menjadikan Kampung Batu ni satu tempat untuk kami berkarya. So what a better way to start that, to launch that, dengan kita start location recording kita orang dulu lah. Masyarakat hipokrit. Kita orang dah satu weekend kat sini. Kita orang actually bawa the whole our whole studio untuk kita orang ambil vibe rumah ni, record whatever happens here. So apa yang terjadi kat sini ni, kita orang nak put it to tape, nak commit it to tape. So hence nama peristiwa Kampung Batu ni lah. Biasa memang initially saya daripada zaman Butterfinger, saya memang sukakan idea nak pergi ke suatu tempat and record. Satu benda yang unik ya, satu benda yang, sebab bila orang tanya pun, kau nak buat apa kat Kampung Batu? Aku nak record. Oh, kau nak buat recording studio ke? Bukan, ada ambil video. Oh, kau nak buat filem ke? Bukan filem juga. So dia tak susah nak pigeonhole-kan dia, susah nak kategorikan dia. Jadi saya suka bila buat benda macam tu kan. Plus boring sebab studio punya environment boring. So again, peristiwa Kampung Batu ni is to bring back that. So bawa members and crew, you know, and then kita berkampung, and then kita be creative. That means it feels good to change your environment. So bila you tukar ambience, your mood, your creative input, your creative output semua dia lain. So kita nak capture. And also bila kita orang main tu in an environment macam rumah, so, ada kat belakang ada bookshelf semua, terasa macam kat rumah. So rumah ni of course ada history lah, because it's brought down daripada my grandfather kan. And then also it's something new, back to the old, tapi something new. Endless and countless of ni lah, music lah. And not just from pop punya side of things, but my scoring, my documentary, and then also I'm trying to do more idealist punya approach lah, attack untuk bahasa besar, and then do more, I don't know, more PSAs ke, I tak tahu lah, thinking lah, and I wanna be like water lah.